Kalau tuan-tuan tak buat inspection, pasang aircon, nanti lepas dah pasang, baru tuan-tuan akan kena masalah apa? Air leaking. Ni yang masalah dia. Hari ni kita berada di Myra Curve Cyberjaya. Ini unit ketiga tak silap untuk kita buat inspection. Apa yang kita check macam biasalah. Kita check dia punya copper, lepas tu kita check dia punya signal wire, kita check lagi dia punya power supply, dan last kita akan check dia punya drain pipe. Hari ni saya dekat sini bukannya satu rumah je. Dekat bawah tu kita ada lagi satu unit. Unit tu kalau tuan-tuan tengok video kita sebelum ni, kita dah buat inspection. Hari ni customer nak pasang aircon, dan akan ada juga perubahan-perubahan yang kita buat kat sana. Okey, yang ini dia punya copper dia kita akan buat. Lepas tu ni power supply, signal cable, pipe air. Kita akan buat drain test. Drain test ni kita buat macam mana? Kita pakai water jet untuk kita sedut air, kita pump masuk ke dalam drain pipe. Kenapa kita pakai water jet? Kenapa kita tak tuang air biasa? Untuk kita dapatkan result yang cepat. Katalah kalau kita pasang aircon, kalau pipe air ni ada masalah, kita akan dapat result dalam 6 bulan 3 bulan. Tapi kalau kita pakai water pump, kita akan dapat result hari ni juga. Kalau ada masalah, ada backflow ke apa ke, kita akan dapat hari ni juga. Okey, mula-mula kita nak buat apa tuan-tuan? Kita nak pasang kita punya meter, lepas tu kita nak pasang service valve untuk kita buat pressure test. Kita pasang dekat situ. Okey tuan-tuan, sekarang ni 9 hari bulan 11.16 minit. Kita dekat Myra Curve, kita buat pressure test. Ni dekat living tuan-tuan tengok 350 ngam. Lepas kita dah buat semua, kita akan return balik dalam masa sejam. Kita akan check. Stay tune. Ini bilik 3. Sekarang pukul 11.42. 9 hari bulan 350 PSI. Okey, nanti kita tengok balik Okey, sekarang pukul 11.58. 9 hari bulan. Ni bedroom 2. Tuan-tuan nampak Okey, unit last master bedroom. Kita buat pressure test. Nanti tuan-tuan tengok dia punya hasil. Mantap kawan. Okey, sekarang pukul 12.27, 9 hari bulan 4. Ni master bedroom. Okey, 350. Kita buat pressure test, dah siap. Untuk proses seterusnya, apa kita nak kena buat? Kita kena tunggulah. Kurang-kurangnya sejam. Tapi saya takkan buat sejam lah. Sebab selepas ni, kita nak buat drain test. Untuk power supply, kita nak test power supply. Continuity test untuk signal cable. Dan juga kita nak buat mega test untuk signal cable. Selepas habis kita buat drain test, kita buat insulation test, kita buat continuity test dan juga volt test, baru kita akan check balik pressure test kita. Ada masalah ke tidak. So dalam proses tu mungkin 2-3 jam. So lebih lah daripada sejam. Tuan-tuan dan puan-puan, stay tune. Mantap Kak. Okey, pergi tengok sana. Ada ke tak? Banyak tak? Okey, mai sini, kamera. Nampak? Tuan-tuan tengok air dia turun. Ini maksudnya dekat sana pipe dia kemungkinan tinggi. Tak apa kita nak kena buat, nanti memang kita akan buka ceiling ni. Sebab apa tuan-tuan? Kita dekat bawah ada satu unit rumah. Itu hari kita dah buat inspection dan kita dah buat pemasangan. Bila kita buka ceiling ni, kita nampak masalah dia pipe yang dekat sini, inlet dengan outlet tak sama level. Kalau tuan-tuan tak buat inspection, nanti lepas dah pasang, baru tuan-tuan akan kena masalah apa? Air leaking. Ni yang masalah dia. So yang ni pipe air memang kita kena buat baru. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kita nak buat ujian drain test. Kita tahu rumah ni dia punya pipe air semua dia sambung. Master bedroom, bedroom 2 dan bedroom 3 dia sambung sekali. Sekarang ni kita nak tahu pipe air ni pergi ke sana, kalau kita masuk air kat sini, dia keluar tak dekat bedroom 3 dengan bedroom 2. Okey, pergi bilik sebelah. Okey, tuan-tuan, kita dah test air tu, kita test separuh. So dekat bilik 2 dengan bilik 3 tak ada masalah. Dekat sini pun tak ada backflow. So untuk ujian ni, drain test dia lepas.
Cumanya customer kena decide lah sama ada dia nak buat single-single ataupun tidak. Cumanya nanti kalau katalah akan datang kita nak buat flushing, yang itu dia akan ada masalah kalau kita nak buat flushing. Lepas ni apa kita akan buat? Kita akan check dia punya continuity, kita akan buat insulation test dan kita akan buat gold test. Stay tune. Sekarang ni kita buat continuity test. Apa fungsi continuity test ni? Kita nak check mak ada kabel ni daripada sini sampai ke sana dia ada putus tak? Okay, dan satu lagi ni tuan-tuan tengok ni yang kita dah tanda ni. Flat tape yang satu ni ini living. Lepas tu yang ini master bedroom, 2 ni master bedroom, 3 ni bedroom 2, 4 ni bedroom 3. So fungsi dia selain kita nak check kabel sama ada okey ke tak, kita nak labelkan kabel. Dekat sini dia tak ada label. Kita tak tahu kabel ni yang mana satu. So kita dah marking. Ni contoh ni, kita bagi satu contoh. Ini bedroom 3. Kita akan buat continuity test. Dekat dalam kabel tu semua kita dah looping. Kalau kabel kita ni ada masalah, putus ke apa ke kan, dia takkan ada bunyi ni. Tu bunyi tit. Okey, continuity test. Okey, tak ada masalah. So semua ni kita dah buat, dah tak ada masalah. Selepas ni apa kita nak buat? Kita akan buat insulation test. Ni ujian yang terakhir lah sebab dream test semua kita dah buat. Okey tuan-tuan, ini dekat dalam, dekat indoor dia macam ni. Kita dah loopingkan dia untuk kita buat continuity test. Untuk kita buat insulation test, apa kita kena buat? Kabel ni semua kita kena cabut. Kita kena asingkan dia, tak boleh touching lah. Sebab kita nak check wire yang leakage. Kalau kata dia ada luka ke apa kan. Ni insulation ni, takut insulation dia luka. Kabel biru dia touching dengan kabel merah. Kita nak check dia macam mana, kita kena buat insulation test. Sebelum kita buat ujian, apa kita kena buat? Kita kena putuskan dulu ni semua. Tu dia. Okey, kita dah asingkan semua mesh ni. Ini living Kalau living yang ini nombor 1 ni, kita akan check dia satu persatu. Kita pakai 1000 volt 1000 ni kalau dia leaking sikit pun mesti kantoi lah. Kita asingkan. Kemudian kita akan check dia satu persatu. Okey tuan-tuan, tengok hitam dengan kuning, hitam dengan biru, hitam dengan merah, hitam dengan hijau, tak ada apa-apa, hitam dengan biru. Okey, saya akan tunjuk kat tuan-tuan. Katakanlah kabel ni ada leaking ataupun short, macam mana dia punya rupa bentuk macam ni. Tuan-tuan tengok ni. Tu. Nampak? Dia berubah. Daripada OL tadi, dia jadi kosong. Tu maksudnya ada touching lah. Ini touching habis. Kalau dia leaking, dia tak pergi sampai kosong ni. Dia mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Itu maknanya ada leaking. Kabel ni okey. So yang lain pun inspection dia sama saja. Tuan-tuan, macam mana nak kontak kami? Pergi kat bio. Mantap kau. Tuan-tuan dan puan, sekarang pukul 1.47 9 akhir bulan. Ini kita dekat living. Tak leaking. Cantik je. Okey. Okey tuan-tuan, ni bilik 3 pukul 1.50 9 hari bulan. Okey. Tak ada leaking. Cun. Okey tuan-tuan, ni bedroom 2 pukul 2.07 9 hari bulan April. Pressure test cun tuan-tuan. Okey, tak ada masalah. Okey tuan-tuan, sekarang pukul 1.12 kita dekat master bedroom. Cun juga tuan-tuan, tak ada jatuh. Okey. Alhamdulillah. Untuk bedroom 3 rumah customer ni kabel untuk signal. Kabel untuk supply tak ada. Dia punya switch ada ni. Switch ada. Tak apa, sekejap lagi kita potong. Kita tengok kabel tu ke dia terjatuh ke, tak terkeluarkan ke. Nanti kita check lah. Okay tuan-tuan, yang ini kita check dekat dalam kita tengok ada tak wire dia. Okay, yang ini signal kabel daripada bedroom 2 dengan master bedroom. Yang ini signal kabel daripada bedroom 3. Sekarang ni power supply dia, ya Allah, serius lah, tak ada bang. Kejap, macam nampak kabel. Tu dia. Alhamdulillah ada bawah. Dia duduk kat belakang, dia tak keluarkan. Dia datang daripada mana ni? Dia datang daripada belakang tu. Dia daripada dinding ni lah. Dia datang. Okey tuan-tuan, ini contoh kita buat voltage. Voltage ni cun tak cun. Ni 251. Cun lah. Dia hampir-hampir 254 lah tu. 254 itu bermaksud dah over voltage. Ni 251 okey lagi. Ini pula kita check
live dengan earthing, kita akan dapat 251 volt juga. Okey, dia tak boleh lari jauh ya tuan-tuan. Kalau dia lari jauh, tu maksudnya ada masalah kat wiring lah. Untuk unit ni masalah dia apa? Yang ini je. Untuk living ni kita test tadi, dia ada backflow. So paip air ni paling baik lah, memang kena buat lah. Tapi kalau tak nak buat pun apa sahaja, semua keputusan kat tangan customer. Kita cuma suggest apa yang terbaik saja. Kemudian kita akan pergi kat bedroom 2, bedroom 3 dengan master bedroom. Okay, ni master bedroom. Macam yang tuan-tuan tengok tadi, kita dah ada buat ujian, tak ada backflow. Kita masukkan air daripada sini, bilik 2 dengan bilik 3 tak ada masalah apa-apa. Dia tak ada leaking. Dia tak ada keluar air tu dekat sini. Macam video kita yang sebelum ni, tuan-tuan tengok kan video kita sebelum ni. Okay, untuk dia punya drain test memang pas, tapi untuk kita jamin akan datang dan dia tahan berapa lama, itu kita tak boleh nak jamin lah. Kecuali buat baru asingkan semua dia punya drain pipe, yang itu kita boleh buat jaminan. Okay, yang kat sini tadi kenapa kita pecahkan ni, kabel ni dia duduk dekat dalam, dia tak keluar kan. Alhamdulillah lah ada, kalau tak ada pening kat kita ni. Haji Bank Solution Expert. Mantap. Mantul. Mantap betul.